Tapi kod putih boleh tak bersalin dekat rumah? Contoh, kalau warna putih bermaksud suci lah. Tak ada masalah, berat badan cantik, naik dengan cantik, darah merah normal, tak ada penyakit kecil manis, darah tinggi, tak ada masalah jantung, tak ada masalah lah kiranya. Mengandung berisiko rendah. Okay, normal sahaja. Jadi penjagaan, kalau golongan risiko rendah ni, penjagaan boleh dilakukan oleh jururawat kesihatan, jururawat masyarakat dekat KK ataupun planet desa. Sebab dia tak ada faktor risiko yang tinggi yang disenaraikan oleh warna-warna lain. Contoh, bagi golongan yang tengah pregnant, kandungan kedua hingga kelima, tiada masalah obstetrik. Maksudnya tak ada masalah waktu mengandung sebelum ni dan semasa, tiada masalah perubatan yang lain. Ibu pula, umur dia di antara 20 hingga 35 tahun. Sosioekonomi yang supportive. Maksudnya kat sini, dia dalam perkahwinan yang sah, ada keluarga yang supportive. Yang ni, kita akan letak kod putih. Maksudnya kod-kod yang tiada masalah. Tapi, walaupun kod putih, boleh tak bersalin dekat rumah? Tak boleh. Sebab sekarang ni memang tak boleh bersalin kat rumah dah. Okey? Kena bersalin dekat hospital.